Apakah tanda-tanda besar kiamat? Peperangan antara Iran dengan Zionis. Dia gini, semua peperangan pada zaman sekarang adalah tanda-tanda kiamat berlaku. Kerana apa? Dalam hadis-hadis sahih, tanda kiamat sudah tidak jauh, ialah banyak berlaku peperangan. Jadi apa saja peperangan, boleh kita nisbahkan, ada kaitan dengan alamat. Cuma, jangan kita duduk sibuk, tahun berapa berlaku kiamat. Itu pelawak berlaku. Dah dekat dah. Apa makna dekat? Wallahu a'lam bimuradihi. Allah lebih maklum, lebih tahu apa maksud dekat itu. Ada ke mana dekat tu 10 tahun lagi, ada kata dekat tu 1000 tahun lagi, atau dekat tu mana 100,000 tahun lagi, wallahu a'lam. Cuma alamat pertama lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Nabi kata aku lahir ni tanda dekat dah dengan kiamat. Padahal Nabi lahir dengan kita 1500 tahun dah. Apa maksud dekat? Wallahu a'lam. Cuma kiamat itu dikira dekat sebab dia mendatang. Yang jauh ialah yang sudah lepas. Contoh hari ni hari Khamis, hari Rabu kemarin, kita dengan kemarin jauh dah. Kita dengan kiamat dekat. Kerana apa? Kerana kullu atin qaribun. Setiap benda yang akan datang, walaupun lambat lagi, dia dikira dekat dengan kita. Tapi setiap benda yang sudah berlalu, walaupun tadi atau kemarin, dikira sangat jauh dah. Kerana kita tidak akan berjumpa dah dulu kini selamanya.